Okey, semalam saya baru lepas cabut wallpaper dinding ni, sebab saya nak cat baru. Okey, dinding ni saya nak cat baru dan saya nak kikis cat yang lama ni. Masa ni sampai petang tadi. Ini adalah tangga yang akan saya gunakan untuk mengikis dan mengecat dinding ni. Okey, jom kita unboxing. Actually tangga ni adalah tangga jenis one sided je. Makna pemijak dia ada sebelah side, satu side je. Sebelah saja side dia. So nanti kita tengok sama-sama. Alright, okay. Staircase 8 tier. Ada 8 tingkat 8 step. Alright. Nanti sama-sama kita tengok bagaimana rupa tangga ni. Alright. Dan dia one sided only. Okay, one sided bermakna pemijak dia belah sini je, yang sebelah belakang ni tak ada. Alright. Oh, tinggi juga. Okay, kita just buka je macam ni dan tarik sampai habis. Kita buka sampai habis. Okey. Baik, saya nak tunjukkan sedikit panduan bagaimana nak menggunakan tangga ni. Okey, sekarang tangga ni dalam keadaan tertutup lah macam ni. Okey, kangkangan. Kita kangkangan dia. Okey. Okey, kita dah kangkangkan dia. Okey, saya nak bagi tahu dekat step yang atas sekali ni ada satu besi. Okey. Besi ni untuk safety tangga ni lah. Okey. Make sure waktu kita kangkangkan tangga ni, besi ni duduk di belah belakang. Duduk belakang besi merah ni. Okey. Jangan bagi dia duduk depan macam ni. Jangan bagi dia duduk depan sini. Tolak dia ke belakang. Kemudian baru kita kangkangkan sampai habis. Macam tu. Make sure dia duduk belakang lah. Alright. Kangkangkan sampai habis. Okey, dah tegak dah ni. Step dah tegak. Ini kegunaan dia untuk safety tangga ni lah. Kita tolak ke depan. Dan kita lock. Kita lock ni. Lockkan dia. Macam tu. Okey. Tujuan dia untuk safety kita lah. Kalau kita panjat tangga ni, jadi tangga ni dia tak terlipat semula ke dalam lah. So untuk safety kita. Okey. Bila dah selesai guna, buka balik. And then kita lipat lah tangga ni macam biasa. Kita tolak macam biasa lah. Okey, tolak macam biasa macam ni. Dan besi ni dia akan duduk sini lah. Sama ada dia nak macam ni, tak kisahlah nak macam ni atau macam ni. Kita tolak. Okey, kita sandarkan ke dinding.